12.1 inci skrin 2.5K Honor Eye Comfort Display. Apa lagi yang kau tak cukup ni? Bateri dia 10,100 mAh bateri dan dia datang dengan 6 speaker. Tak cukup dengan tu, korang akan dapat juga headphone, keyboard dan juga pensel secara percuma. Patutlah Honor dapat nombor 1 best selling tablet 12 bulan berturut-turut dekat Malaysia. Skrin yang digunakan adalah TFT LCD 12.1 inci. Dan kalau kau perasan, bezel dia masih lagi diterima untuk harga ni. Paling aku suka brightness skrin dia. Walaupun hanyalah 500 nits, korang tengok dekat outdoor pun masih lagi cantik kita nampak skrin. Sekarang kau tengok aku layan video kucing 4K dekat outdoor. Apa macam? Cantik tak skrin Honor ni? Nits cantik, warna cantik. Aku pun tak tahu lah apa benda yang disumbat dekat dalam tablet ni sebenarnya. Dekat sini korang boleh nampak lah ada Circadian Night Display. Okay, kita boleh on. Lepas tu bahagian bawah ada defocus, eye care dan juga eye comfort. Dia reduce blue light emission from the screen. Chipset dia menggunakan Snapdragon 7 Gen 3, RAM ada 8tambah 8, total 16GB RAM dan bateri dia ada 10,100 mAh bateri. 33% boleh tahan 12 jam. Tak payah risau dah lepas. Bila bateri besar, barulah sedap nak layan Mobile Legends dekat tablet ni. Korang tengok. Untuk tablet ni ada 4 AI yang Honor sediakan. Magic Portal. Katakanlah korang berminat sesuatu dekat skrin ni, tak susah pun. Gunakan knuckle. Knuckle ni, ujung jari kita ni, ketuk skrin satu kali, pusing macam ni. Pusing dan automatik akan terbuka pintu di tepi ni. Kat pintu tepi ni ada macam-macam korang boleh set up. Macam aku set up Gmail, search image, platform media sosial dan sebagainya. Nak menulis ayat tak puitis, grammar dengan ejaan pun terbarai juga. Kali ni aku tunjukkan macam mana AI writing akan bantu korang dekat media sosial. Padahal ayat aku ringkas saja, tapi dia panjang lebar. Tengok tu, dia cantikkan ayat aku, jadikan lebih puitis. Nampak tak dia betulkan? I didn't love you like I do yesterday. Sambil layan movie, sambil tengah meeting, nak tulis nota, tak ada masalah. Boleh side by side. Okey, kau tulis je apa kau tulis. Tulis. Nampak? Dua kerja boleh jalan serentak. Tablet kalau tak boleh buat kerja, bukan tablet nama dia. Ada Honor dokumen dekat sini, korang tekan dan ada Create. Macam-macam ada. Buat dokumen, slide, sheet dan sebagainya. Jangan ingat bahagian nota hanya untuk menaik saja. Ada juga satu AI from audio to notes. Sambil orang dekat depan bercakap, korang boleh rekod audio dan dia akan automatik jadikan perkataan. Agak banyak bahasa yang dia boleh detect dekat sini. Tak faham speaker cakap apa, jangan risau, boleh translate dekat tepi ni. Macam-macam bahasa dia, babe. Daripada audio dan nota tadi, dah boleh jadi minit mesyuarat pula dah. Lengkap dah dekat sini. Tulisan buruk, risau sendiri, baca pun tak faham. Jangan risau, AI Notes akan bantu kau. Sekarang aku tunjukkan contoh, okey? Aku tulis Han. Okey, tengok dia dapat baca tak? Dapat. Formula matematik memang pelik-pelik. Sekarang aku tunjukkan yang asas saja. 1/2 sama dengan 10. Bila dah cantik, tak cukup besar pula. Okey, korang boleh besarkan tulisan ni sebesar yang mungkin. Jadi itu sajalah video aku pasal tablet Honor Pad 10. Bagi aku, untuk harga yang dibagi, jajan yang dibagi, spek sangat berbaloi. Apa pendapat korang?